Taklah baru kahwin pula tu kan. Suami pula yang tegur. Saya memang malulah sangat-sangat. Saya tak pernah tahu pun rambut saya berbau. Sampailah malam pertama saya, suami saya tegur. Sebab rambut saya jenis yang panjang, paras pinggang lah. Saya memang suka, tapi biasalah bila rambut dah panjang kan, susah nak jaga kan. Nak cuci, nak keringkan, memang ambil masa. So sebab itulah saya cuci rambut seminggu sekali je. Tadi awak cerita malam akad nikah yang pertama tu suami awak tegur. Dia tegur rambut saya berbau. Malu sangat-sangat lah sebab yang tegur tu suami kan. Mungkin kalau kawan-kawan kita boleh macam biasa-biasa lagi kan. Tapi taklah baru kahwin pula tu kan. Lepas tu suami pula yang tegur. Saya memang malu lah sangat-sangat. Lepas pada tu awak ada cuba untuk buat apa-apa tak untuk ubahkan? Waktu awal-awal tu still yang sama lah. Saya still masih cuci seminggu sekali. Sampailah suami saya selalu sangat dia tegur rambut saya berbau. Awak seminggu sekali awak cuci rambut, tak rasa gatal atau berbau ke? Saya tak bau pun sebab saya memang selalu duduk dekat aircon. Dekat rumah yang pasang aircon, dekat tempat kerja pun pasang aircon. So saya rasa rambut saya tak berbau pun. Berminyak pun taklah saya rasa. Sampailah malam lepas saya kahwin tu, suami saya tegur rambut saya bau peluh. Dia kata macam bau kepam lah. Tu yang saya malu sangat-sangat. Dan sejak daripada malam tu, ada apa-apa yang awak buat atau ada perubahan tak? Saya dah tak skip cuci rambut dah. Kalau macam sebelum ni saya cuci rambut seminggu sekali kan. Tapi sekarang saya dah ubah lah. Dalam 2 hari sekali saya cuci. Lepas pergi salon, trim rambut sikit supaya senang nak manage kan. Kalau macam sebelum ni memang panjang sangat. Kalau bangun tidur dah macam hantu kat limah dah. Lagi satu saya ada buat jugalah rawatan kulit kepala setiap bulan. So saya rasa sebenarnya it's a good start. Awak ambil teguran suami tu dengan cara yang baik dan awak ubah diri awak kepada versi yang lebih baik sekarang. Dan sebenarnya benda ni banyak je berlaku dekat luar. Tapi sebab itulah kita sebagai wanita memang kena jaga penampilan diri kita sendiri. Dia akan naikkan confidence diri kita. Dan kita cantik tu bukan saja untuk suami, tapi untuk diri kita sendiri juga. Kita sebagai wanita mesti kena jaga penampilan diri kita. Bermula daripada rambut. Sebab rambut tu adalah mahkota wanita.